Jika syariatnya solat itu jasadmu menghadap kiblat, bagaimana pula dengan hatimu? Menghadap kemana? Jika hatimu masih menghadap dunia dan masalahmu, jadi sebenarnya siapa yang kamu sembah? Adakah kamu bersolat sekadar melepaskan fardu? Atau adakah kamu sebenarnya sedang membawa bangkai ke hadapan Tuhan? Allah beri amaran keras dalam surah Al-Ma'un ayat ke-4 dan ke-5. Celakalah bagi orang yang solat, yaitu mereka yang lalai dalam solatnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Sir Al-Asrar menegaskan, solat jasad itu hanya kulit, isinya adalah musyahadah, iaitu penyaksian. Tanpa kehadiran hati, solatmu hanyalah bangkai tanpa nyawa. Ketahuilah, solat itu adalah mikrajul mu'minin. Bermula dengan takbiratul ihram, iaitu takbir yang mengharamkan. Sebaik saja tangan diangkat, haram bagimu menoleh selain Allah. Kau mematikan keakuan dan baling dunia ke belakang. Jika batinmu masih ingat pada makhluk, maknanya kau belum bertakbir, kau hanya mengangkat tangan kosong di depan pencipta. Kemuncak solat adalah apabila engkau hilang dalam sembahmu. Sebagaimana pesan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib. Tiada lagi aku yang berdiri, tiada lagi aku yang rukuk, tiada lagi aku yang sujud. Maksudnya apa? Bukan Tuhan yang bersolat, tapi hamba yang telah fana kesedarannya kerana tenggelam dalam keagungan Allah. Engkau sedar jasadmu hanyalah alat, manakala yang menggerakkan setiap sendimu adalah kudrat Allah. Di situ kau akan sedar yang sebenarnya Allah memuji dirinya sendiri melalui lisanmu. Inilah penyaksian al-haq, iaitu saat keakuan hamba sudah tiada, yang tinggal hanyalah wujud tunggal. Jangan biarkan solatmu sekadar senaman jasad yang tandus. Hidupkan ruhnya dengan mematikan dirimu. Esok Abah akan kongsikan hakikat rukun Islam yang ketiga, iaitu hakikat puasa khawasul khawas. Tingkatan puasa para pencinta Tuhan. Sebelum kita akhiri, tinggalkan selawat kamu di ruangan komen sebagai mensyukuri nikmat ilmu ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.